Kalau tuan-tuan jumpa benda-benda hak garang tengah jalan, samsing ke, anjing ke, orang gila ke, okey, suami kita panah baran ke, akak-akak apa doa. Abang-abang dapat isteri yang kuat beleter tu, baca doa. Balik-balik duk beleter, duk umur tu tua tu duk belebek, baca doa ni. Tak cakap apa maghrib esok, dia nak baca doa ni. Saya pernah ceramah di satu masjid, dia berdiri kat pintu tu, dia menjerit kat saya, "Woi Kazim, bodoh." Woi, garang ni, apa siapa ni? Jaga ha, dia main, dia langkah bahu orang, Yang saya suruh nak rela seorang pun tak tahan. Saya baca doa ni tuan-tuan, terus dia duduk sebelah ni, saya tepuk belakang dia. Dengar ceramah sampai habis. Habis ceramah saya tepuk lagi sekali. Abang, ceramah dah habis. Balik entah. Jadi ayat ni tuan-tuan amalkan selalu, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan. Jumpa dengan samsing-samsing kampung dusun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, lagi sekali serentak dengan saya. 1, 2, mula. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itulah ayatnya.